Ini ialah cara-cara untuk set wifi pada QR ataupun kita panggil kita direct terus ke wifi kita lah. Sebab sekarang ni yang ni pakai wifi yang disediakan oleh pihak TQR. So apabila jadi macam ni dia dah tak detect, so kita kena buat wifi direct lah. So step yang pertama kita kena offkan mesin yang problem. Contoh yang ni dryer. So kita kena off dryer. So kotak dryer. So kalau untuk washer, dua ni kena off lah. So kalau untuk dryer sahaja, satu ni je. Okay, so kita off. So tunggu dalam beberapa second. Okay, lepas tu on balik. So saya sarankan untuk buat ni kita kena 2 orang lah. Okay, so tekan bucu atas kanan ni, tekan lama-lama. So dia akan masuk kat sini lah. So masuk password, hanya perlu sentuh password sahaja. So password dia 1, 2, 3, 4. Touch mana-mana, login. Kemudian cari bahagian wifi. Okay, so kita kena ubah lah SSID dan password ni lah. Okay, so untuk SSID ataupun password tu, dia ada di bawah modem yang dimasukkan SIM card lah. Okay. So kita check. Okay, SSID dia LTE tolak W besar I kecil F besar I kecil underscore 917C. So untuk password dia ialah wifi key tu lah. So kita masukkan dekat sini. So kita kena ikutlah huruf besar, huruf kecil, ada dash, ada underscore. So kita kena bubuh lah. Okay, so kita letak L besar, T besar, I besar, tolak W besar, I kecil, F besar, I kecil, underscore. Sembilan 17 C besar. Okay. So untuk password kita tengok yang wifi key. So yang mana kedai ada kotak, masih boleh tengok pada kotak lah. Kalau tak, ambil gambar, lepas tu save. So password dia wifi key ni lah, DB6E. Okay, ini semua huruf kecil. DB6E 917C. Save. Lepas tu kita reboot lah. Okay, nanti dia akan tukar tarikh dan masa ni lah. So ni tanda-tanda yang dia dah connect dengan wifi kita lah. Okay, boleh digunakan seperti biasa. So jika washer ni jadi juga, kita terus buat step yang direkod ni lah.